Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Amirul Aifil bin Johari dari kelas PT1 S25. Pada hari ini, saya akan mempersembahkan apresiasi seni bagi karya saya. Baiklah, mari kita lihat kepada big idea dan tema utama yang diaplikasikan kepada karya. Big idea kita ialah peribahasa cerminan nilai. Tema utama pula ialah manifestasi visual nilai budaya yang bermaksud perwujudan atau gambaran nyata tentang nilai-nilai budaya sesuatu masyarakat melalui media visual. Nilai budaya merujuk kepada prinsip, norma, adat dan kepercayaan yang menjadi asas kehidupan sesuatu masyarakat. Melalui manifestasi visual, nilai-nilai ini boleh ditonjolkan dalam bentuk proses kreatif dan artistik. Saya menghasilkan karya saya menggunakan peribahasa Inggeris iaitu Don't judge a book by its cover. Peribahasa ini membawa maksud bahawa kita tidak boleh menilai sesuatu atau seseorang hanya berdasarkan rupa luaran sahaja. Baiklah, ini adalah maklumat ringkas bagi karya saya. Tajuk karya saya ialah Don't judge a book by its cover, sama seperti peribahasa yang telah saya pilih. Saya menghasilkan karya ini pada tahun 2025 menggunakan pensel warna dan cat akrilik. Saiz karya ini ialah saiz kertas A2 dan teknik yang saya gunakan ialah media kering iaitu gosokkan dan cross-hatching dan juga media basah iaitu hard edge dan kering atas kering. Baiklah, mari kita lihat kepada teori apresiasi seni yang saya gunakan. Saya menggunakan teori apresiasi seni Edmund Burke Feldman yang merupakan salah satu pendekatan penting dalam bidang pendidikan seni visual yang menekankan kaedah sistematik untuk memahami dan menghargai karya seni. Feldman, seorang ahli pendidikan seni dan pengkritik seni, telah membangunkan model apresiasi seni yang merangkumi 4 langkah utama iaitu deskripsi, analisis, tafsiran dan penilaian. Baiklah, mari kita lihat dari aspek deskripsi. Karya seni ini bersaiz A2, dibingkaikan rapi dan mengandungi pelbagai elemen visual yang terang, kontras dan simbolik. Ia memaparkan gabungan warna-warna cerah dan gelap serta pelbagai bentuk geometri dan organik. Terdapat pembahagian visual yang jelas antara bahagian atas yang bertemakan latar biru dan bahagian bawah yang didominasi oleh warna merah pekat. Antara elemen yang menonjol ialah mata tunggal di bahagian buku berwarna biru di bahagian atas, sepasang tangan terangkat ke langit berupa kayu di bawah bentuk bulatan kuning, motif bunga, corak simetri, motif rama dan mata di bahagian buku di bahagian bawah. Tangan berwarna hijau di bahagian paling bawah seolah-olah mencengkak atau berpaut. Dan akhir sekali, sayap kelawar yang kelihatan terkeluar daripada buku merah di bahagian bawah. Baiklah, mari kita lihat kepada analisis. Dari aspek asas seni reka, garis jelas digunakan untuk membentuk tangan, mata dan corak pada buku. Garis putus-putus manik sekitar tangan menambahkan penegasan dan tekstur. Karya ini juga mempunyai gabungan bentuk geometri, bulatan dan bentuk organik tangan. Kita boleh lihat juga penggunaan warna panas seperti merah, oranye dan kuning yang menciptakan rasa dramatik dan emosional, manakala biru dan hijau menyeimbangkan suasana. Karya ini juga mempunyai tekstur, walaupun adalah kelihatan. Ini dapat dilihat pada bahagian mata yang dihiasi, tangan kayu dan sayap emas daripada manik. Ruang juga dapat dilihat daripada komposisi yang dimanfaatkan dengan baik. Ruang terisi penuh tapi tidak kelihatan sesak. Terdapat juga rupa ilusi di mana tangan berwarna hijau di bawah digambarkan dengan jari jemari yang berlapis dan sedikit bertindih untuk menciptakan persepsi kedalaman seolah-olah tangan itu keluar dari permukaan. Baiklah, mari kita lihat dari segi prinsip reka bentuk pula.
terdapat penegasan di mana fokus utama pada bahagian buku yang mengarah pandangan penonton kepada mesej utama. Imbangan pula dapat dilihat kepada imbangan simetri menegak yang memberikan kestabilan visual. Elemen kiri dan kanan cerminan antara satu sama lain. Harmoni juga dapat dilihat dari segi warna dan bentuk yang berulang, memberikan keharmonian walaupun visualnya kelihatan padat. Pergerakan dapat dilihat daripada susunan elemen daun yang menampakkan pergerakan mereka jatuh ke bawah. Kontras dapat dilihat daripada warna terang dan gelap, bentuk lembut dan tajam, serta tekstur kasar dan licin yang menciptakan kesan dramatik dan menarik pada karya. Pengulangan pula boleh dilihat daripada daun berduri dan sayap kelawar disusun secara berulang untuk memberikan irama dan menyokong imbangan simetri reka bentuk. Mari kita lihat pula kepada media dan teknik yang digunakan dalam karya ini. Teknik campuran. Karya ini menggunakan media campuran termasuk cat poster, akrilik dan pensel warna untuk memastikan kesan tekstur. Kerik atas kering. Teknik kerik atas kering jelas kelihatan pada bahagian tangan yang mereput. Kesan ini menghasilkan tekstur kasar dan bertindih, memberi kesan kedalaman dan kompleksiti visual. Pointillisme juga dapat dilihat daripada susunan manik yang disusun kemas pada sekitar tangan dan mata yang dihias untuk mencipta kesan dekoratif. Baiklah, mari kita lihat kepada tafsiran yang boleh dilakukan apabila kita melihat karya ini. Mata tunggal ini melambangkan kepenatan orang baik yang sentiasa dinilai buruk oleh orang lain. Tangan kayu, sayap emas dan matahari menunjukkan kebaikan dalaman seseorang itu. Walaupun rupa luaran seseorang itu hodoh, dalamannya kelihatan indah dan cantik. Tangan kelihatan seperti sedang memberikan matahari, menunjukkan orang baik dapat mencari kehidupan orang lain. Tompok-tompok biru yang kelihatan pada kulit buku pula melambangkan keburukan seseorang itu dari luarannya sahaja. Apabila kita melihat pada bahagian bawah karya, mata yang dihiasi ini melambangkan kecantikan luaran seseorang itu dapat digunakan untuk memperdaya orang lain. Tangan mereput dan sayap kelawar pula menunjukkan keburukan dalaman seseorang itu. Tangan yang mereput menunjukkan sifat seseorang itu adalah jahat, manakala sayap kelawar melambangkan kecelaluan dalaman. Tangan yang menggenggam menunjukkan sifat orang jahat yang sentiasa mengambil hak orang lain. Motif rama-rama pula digunakan untuk menyampaikan mesej bahawa kecantikan itu luaran semata-mata. Penggunaan manik pada tangan kayu dan sayap emas menunjukkan bahawa mesej orang baik itu bersinar dari dalaman mereka. Penggunaan warna biru melambangkan kebaikan dan warna merah melambangkan keburukan. Penggunaan manik juga dapat dilihat pada kulit buku di bahagian bawah, di mana ia menyampaikan mesej bahawa orang jahat hanya bersinar pada luaran sahaja. Mari kita lihat pada aspek penilaian. Karya ini berjaya menyampaikan mesej utama dengan gaya visual yang simbolik, berani dan eksperimental. Gabungan unsur visual, prinsip rekaan dan teknik seni yang pelbagai menunjukkan kepekaan estetik dan kematangan idea dalam mengolah tema yang universal namun sering diabaikan. Jangan menilai seseorang berdasarkan lupa luarannya. Mari kita lihat kepada kekuatan karya, kelemahannya dan cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan. Pertama sekali, kekuatan karya. Karya ini mempunyai simbolisme yang kuat. Karya ini serat dengan simbol seperti mata tunggal, tangan yang terangkat dan mencengkam, serta motif bunga dan bentuk abstrak yang menonjolkan konflik antara persepsi dan realiti. Ini memberikan lapisan makna yang mendalam. Bukan itu saja, karya ini juga mempunyai komposisi simetri dan seimbang. Susunan elemen secara seimbang antara kiri dan kanan menghasilkan kestabilan visual yang menyokong mesej keseimbangan antara dalaman dan luaran, zahir dan batin. Baiklah, mari kita lihat pada kelemahan utama karya ini. Karya ini mempunyai visual yang terlalu padat. Terlalu banyak unsur dalam satu ruang yang terhad. Ini boleh menyebabkan setengah penonton suka memberi tumpuan atau rasa serabut melihat karya ini.
terutamanya jika tidak memahami simbol yang digunakan. Karya ini juga mempunyai masalah kekaburan elemen fokus utama. Walaupun mata diletakkan di bahagian kanan buku, tetapi ketumpatan dan kekontrasan elemen lain seperti tangan dan corak rama-rama boleh mengalihkan perhatian daripada mesej utama yang ingin disampaikan karya ini. Baiklah, mari kita lihat kepada cadangan penambahkan yang boleh dilakukan. Pilih satu atau dua elemen saja yang perlu difokuskan secara dominan dengan mengutamakan satu simbol utama dan menyokongnya dengan elemen sekunder yang lebih ringkas, mesej karya akan lebih jelas dan langsung. Cadangan penambahkan yang kedua ialah perkayakan dimensi ruang dengan bayangan atau perspektif halus dengan menambah unsur kedalaman ruang. Contohnya lapisan latar yang lebih kabur atau garisan lenyap, karya boleh nampak lebih dinamik dan tidak mendatar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.